InsyaAllah jumpa lagi sampai mana sahabat. Hari ni kita ada tugasan. Mengurut lah. Saya jenis tak jual, saya beli saja. Beli harga mahal. Ha? Boleh? Tapi kena jual nak beli. Tak nak balik. Dah, tak balik lagi ada ni pukul 10 ah. Pak Noh. Ingat masuk tengok sofa. Ingat masuk tengok sofa. Buat dia imam ku. Lagian orang. Tu lah. Pakai ni. Pakai benda ni. Ni pusaka ni. Pusaka dari apa nama lah nampak tempat tu. Siapa biasa tengok pelangi, ujung pelangi ni pusaka dah. Siapa nak main jumpa? Boleh lah nak kira kan, murah-murah. Ini guna pandai main majung lah awak. Kalau lagi. Kita ukur bagian telinga dulu sahabat nampak. Tarik telinga. Sebab benda penyakit ni dia pun ada pendengarannya di telinga. Bila telinga dah dengar baru penyakit tu keluar. Kita suruh keluar. Dia kena apa? Ni biak lah, tak payah beli lah. Biak betul ni lah. Biak sekali lah. Ikut ni. Boleh. Biak lah. Boleh. Boleh. Nanti sayang. Nanti raya orang raya sini ya? Ha? Dia lah. Dia masuk lah. Keluarga. Bukan nampak. Tak nampak muka. Nak sembang tak boleh. Ni cerita dia. Ni batu pelangi ni. Cerita batu pelangi lah. Ni. Ambil dekat ayah Nasyidi. Ayah Nasyidi bagi. Makan lemang banyak, ketupat banyak kan. Makan daging semua. Jadi sama bila orang tersumbat. Dia campur dengan angin. Dia 4 unsur. Tanah, air, api, angin. Kan? Mana ada dalam badan tu. Jadi balik macam angin. Jadi apa? Angin jadi orat. Ayak jadi tulang. Dia tak ada ayah ni lah. Tak. Api jadi darah. Habis tu dia tanah. Tanah jadi isi. Cantik. Settle jadi isi kulit. Kembali balik ke asalmu. Dia ada petua lagi sahabat, petua. Siapa nak naik seri boleh. Yang nak kemas macam Sayyidina Hamzah. Kuat seperti Sayyidina Ali. Mau. Tu mahal ya. Dia tengok jual. Tapi kali. Kalau kena cara dia tak minta, dia dapat saja. Bagi itu lock. Ni kita tengah tengah setting buat team mana. Team. Kan dia kata nak perang hari zaman ni. Kita buat team lah. Macam para sahabat lah. Dia tengah viral kalau yang kacau.
Okey sahabat, panjang-panjang pun bukan nak tengok kan. Tapi dia cerita dalam sini. Saya akan tunjuk gambar. Dia buat sendiri pun boleh sahabat, sendiri ni. Telinga ni. Kat sini dia macam tu, bengkok tu. Macam tak. Kalau tak ada minyak pun minyak bagi lincin. Minyak ni pun dah. Kalau nak cantik ni hal ni. Kalau mana hak muka boya, laki macam boya. Boleh dah boya. Oi. Bagi dia jilat. Gosok. Macam ni kan. Bagi dia licin lah bro. Ini kalau buat pelicin apa tu kan. Apa orang panggil apa? Kuak apa? Kuak rama-rama. Ha. Tapi dada dia elok dada blorong. Oh, dada blorong. Dia bunyi kan. Dia bunyi dia dah apa dada dia kempes besar. Ha, boleh suruh bini buat boleh tarik telinga. Bukan jangan tarikkan sangat. Dia kena ketu lah. Bila kita ketu dia akan rasa duk. Ha, dia rasa macam ada benda gup tersangkut sampai benda tu hilang. Ha, barulah telinga tu tak buka dengar. Bila telinga dengar baru boleh abang kat penyakit tu semua keluar. Penyakit pun makhluk ke. Dia pun ada hati perasaan apa. Dia kata rakan nampak. Ada memang tak ada kan? Ya. Tak ada kan? Sakit tak? Ya, okey tak apa. Dah lagi. Lah. Habis lah tu. Bila dah habis tu, tadi masa buat penyeri naik muka naik seri muka ni tak tunjuk gambar tapi tak apalah. Tu lagi lah. Lalu ni kita nak buat apa? Kita sarung besi. Pakai apa? Baju zirapah, baju apa orang panggil mak? Baju besi tu. Hak Nabi apa? Nabi Daudnya. Nabi Daud yang tempah besi. Boleh buat ni. Baju perang. Ni boleh pakai ni. Bagi pakai. Dia doa dia mudah. Sahabat-sahabat boleh buat. Ha. Tapi dia kena pegang kat sini. Ini kelakian punya. Dia nampak ni. Dia ada lubang kat sini tau. Dia ada macam ni. Dia kalau rasa gerak tu dia kekerasan dia tak full. Lepas tu dia cepat. Cepat apa orang kata? Baru apa? Meter baru naik 10 dah out. Jadi apabila kita hold kat sini, kita tepuklah kan sekali. Kita bubur besi kasan ni. Hai besi kasan ni sarungan badan makku. Makku kawanku. Kemas seperti Sina Hamzah, kuat seperti Sina Ali. Dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillah innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ikut ni. Ada dongkol Zat tamu. Okey, assalamualaikum sahabat. Saya nak post lah video ni. Doa tu macam tu lah. Tapi buat kena yakin lah. Belajar dengan Allah, jangan nak belajar dengan manusia. Manusia hanya menyampai. Faham? Saya tak boleh nak ajak orang, mampu nak ajak orang. Kan? Hanya sang pencipta boleh ajak yang benda yang dia cipta. Jadi semoga bermanfaat dunia akhirat. Sebab apa? Nak pakai baju besi nak perang esok ni tak senang. Kan? Kalau perang lah, kalau tak perang tak apalah, tidur dekat rumah apa masalah. Badan dah kemal boleh main sehari 3-4 kali. Tak ah. Baik sahabat. Assalamualaikum. Ciao cengkit. Tumpak lagi.